Oh. Pukul 8 sampai pukul 2 pagi. Ui, 2 pagi. Kalau makan lagi itulah kami takkan tutup. Kita belanja ni tengok. Toke belanja. RM8. Memang terbaik. Oh. Ini cantik. Ya Allah. Kuning. Oh, ni fullnya. Rozek makan untuk sahabat. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ni Rozek nak bawa sahabat jalan-jalan dekat Batu Kurau sebab kita nak cari durian Batu Kurau. Lepas tu kita nak makan dengan Adik-adik dan bapa. Rozek gerak ni petang. Tengok ada lagi tak durian. Selalu Rozek datang pagi. Pagi tu memang confirm banyak lah. Sekarang ni dah petang. Sekejap kita tunjuk. Dekat sini pun ada aku jual durian nampak tu. Ramai juga kat sini. Nantilah kita datang sini. Ni tepi-tepi jalan tu. Oh, jual durian. Ini jalan di sahabat. Kalau sahabat daripada Selama, dekat simpang ni sahabat ambil kiri. Kalau daripada Taipei yang kat depan Rozek ni kan, belok kanan lah. Masuk sini. Ni jalan-jalan dia. Video ni Rozek ambil pada hari Jumaat 5 hari bulan 12 dan Rozek akan post pada 6 hari bulan 12. Hari ni yang sahabat tengok ni adalah video yang semalam Rozek ambil. Kat sini ada pemandangan yang cantik. Dekat atas bukit tu lah pokok durian sahabat. Sebab tu kat sini terkenal dengan durian bukit. Kat sini dah ada orang jual durian banyaknya. Cantik lah suasana dia. Sahabat, Rozek nak bagi tahu jalan nak masuk tempat durian ni dia macam sempit sikit tapi dia banyak lah ni tepi-tepi jalan. Jadi kalau ada kereta bentangan datang kan boleh masuk tepi dulu. Boleh ke tepi kereta. Dia kat kawasan kampung sikit. Nampak tu, dah nampak dah kemah putih tu. Yang ni dia. Jom kita turun. Banyaknya. Banyak. RM8. Comel. Apa ni? Macam bunga. Bapak diberi tugas untuk pilih durian. Ini sekilo RM8. Tengok dia punya tu, Pak. Ni. Mas ni, nampak tak? Oh, ni comel. Oh, ni comel. Wih, cantik. Satu biji dah masuk daraga. Bapak ditugaskan untuk pilih durian. Acik dah dapat. Lagi benar. Berdasarkan kepakaran Acik, mesti kuning manis. Betul ah? Mana? Sekejap kita tengok. Oh, wangi-wangi. Tengok bapak. Ambil punggung dia apa? Tak tajam. Tak tajam. Sini. Apa? Tangan orang soft. Semua ini. Ush, ni lawa lah nampak. Ana suka kalau yang dia punya duri tu macam jarak sikit. Besar sangat tak? Boleh? Apa dia? Tak cantik duri dia. Besar ni? Oh, cantik tu. Oh, besar ni tak? Boleh? Hasil carian yang kedua. Oh, dia. Tak tajam. Tu dia. Kalau pencarian Acik macam ni je. Kenapa maksudnya? Pencarian Acik macam ni je. Tu tak tahu nak cari macam mana. Oh. Tahu makan je. Okey, macam ni. Dia punya tips dia, pilih yang buah dia bulat. Contoh macam ni, ni. Ni. Okey. Bila kita goncang, dia macam bergoyang sikit. Maksudnya isi dia masak, lepas tu dia bulat. Kalau bulat ni seluruh dia ada isi. Kalau sahabat pilih yang macam ini, contoh yang macam ini.
Ini kan tak bulat kan. Dekat sini tak ada isi. Yang ada isi kat sini je. Ni. Sini tak ada isi. Jadi rugilah. Berat, nampak berat. Ni gorengan. Ni buah baru. Yang dapat kan? Oh, dia ingat. Acik ni macam sama dengan pokok tadi tu je. Tapi ni baru. Tu sebab bahagian lepas sekali. Oh ya? Cukup aku. Boleh? Saya nak cari satu yang rapat-rapat. Boleh lah. Supaya ada. Hari ni Rosette tak cari durian. Semua diserahkan kepada jejaka. Kita makan dulu. Makan lu. Ha. Awak timbang tak makan? Ha, makan. Cukup. Ha. Pakcik boleh pilih tak yang mana yang isi dia lemak manis? Lemak mana ni? Yang macam dia macam berkrim yang warna apa? Susu macam tu. Oh. Putih lah. Kok pakcik kena boleh bagi? Nak sebiji? Yang tu. Dia belanja awak ni tengok. Macam mana tadi? Toke belanja. Oh, warna macam tu. Pergi duduk nak makan. Main bawa abah duduk. Makan ni makan. Itu timbang apa? Kita timbang dia. Sebelah baru 8 kilo ya. Boleh? 8 kilo. Boleh. Makan bekos tak? Belum bekos tak? Ya. Ha. Pergi duduk kat dia. Ha, dia. 8 kilo. Okey, ini acik pilih tadi. Cantik. Tak. Sebab apa? Pilihan acik mesti pilihan yang terbaik. Oh, ni belah 3 biji dulu. 3 tu. Takut tak habis. Ha. Habis. Dok, tua-tua ni lem banyak tak? Oh, macam. Ni macam. Main nak buka. Macam. Tak apa, saya boleh buka. Boleh. Oh, acik kuat lah. Hati Tarik balik. 3 tu ah. Ini putih susu mai. Wangi lah bau dia. Ya ke? Memang dah buah kampung. Ini buah bukit ke? Sini. Betul lah tu sahabat. Dekat atas tu. Nampak tu. Kat situ atas tu pokok durian. Memang terbaik. Oh. Ni cantik. Ya Allah. Kuning. Oh, ni. Ni fullnya. Oh. Ini golden dah ni. Okey. Yang ni pula. Boleh buka. Siap import pisau daripada rumah Siap bawa pisau Ni pisau ni kami jual ni. Jual. Ya, pisau. Macam ni. Okay, jom kita makan. Allah memberikan nasi wala fatana wa qina azabannar. Amin. Kak Ana nak makan yang kuning dulu. Mesti semua tak makan kuning dulu. Okay, jemput makan. Makan Syah. Bismillah. Keluluk. Sedap. Jemput makan. Dia berlemak-lemak. Hujung tu dia ada pahit-pahit. Tapi sikit sangat pahit dia. Syok duduk sini sebabnya tempat ni teduh. Lepas tu dia macam suasana kampung macam tu, nampak? Ada angin-angin. Ini gunung. Tadi Pak Cik tu cakap gunung apa bukit tu kan. Orang tanam durian tu, pokok durian. Ni durian yang kita orang beli ni, yang Rosette beli ni, durian atas bukit. Acik akan makan ulas yang kedua. Rasanya ni lagi sedap. Ni sekejap. Ni lagi sedap. Bapak ambil mana? Ini. Tengah-tengah makan adik hilang. Nak adik ke mana? Ni artinya. Tu adik. Cuba teka adik kat mana? Adik buat konten. Nampaknya adik menjadi YouTuber yang sebenar. Mas tak? Di mana apa yang Memang sedap. Saya sangat. Ini yang terbaik. Betul lah terbaik ya? Yang terbaik. Terbaik dari mana? Terbaik dari ladang. Dari gunung. Ni. Isi kuning, harga kampung. Ni pisau cinta tau. Sahabat tengok link dekat komen. Boleh dapatkan kat situ. Bunyi lawak. Jemput makan. Rosette makan untuk sahabat. Bismillah. Ni 10 bintang. Tak? Ya. Enggak. Macam suka macam mana? Suka yang warna kuning-kuning ni. Sebab dia lagi rasa manis. Tu, tengok tu.
kira gambar bang lah. Ni tuan tu dia. Mantap. TikTok Batu Kura mah. Mantap. Air dia kita makan dalam kebun ni. 48. Adik. Ha? Air ni kita makan dalam kebun. Kalau drum bonek mesti. Oh, ini petanda untuk nak drone. Bapak cakap beli drone. Sebab kampung dia punya apa ni? Suasana dia cantik nak tunjuk dekat sahabat dekat YouTube. Ini dia berlemak-lemak sikit. Warna dia macam ni. Bapak cakap yang ni sedap dia kan? Dia sebenarnya durian ni dia ada apa kriteria yang orang suka. Ada orang suka rasa dia macam manis berkrim, ada yang suka pahit-pahit sikit. Ya. Hmm. Macam Acik lebih suka manis-manis. Hmm. Jadi sungguh durian ni. Cepat kalau Syah orangnya review makanan cepat. Okay, kalau saya jadi YouTuber, Hmm. kecek banyak pun tak guna sobat. Mari kita rasa dulu. Manis leting. Kalau Mak De, jumpa makan. Betul lah. Jemput makan. Nampaknya Acik dengan Mak De je yang tak tewas lagi. Yang lain semua dah Bapak dah tewas. Yang lain semua dah penuh perut. Adik tewas. Belum lagi. Hari tak habis konten dia tak siap lagi. Nampaknya adik akan mendominasi Lepas ni kita akan tahu siapa cameraman. Nanti adik akan lebih tertanding dengan Kak Ana. Ini petua orang lama tau, kalau kita makan durian kan badan kita kan panas. Jadi untuk menurunkan balik badan kita lebih sejuk, kita letak air sikit dalam ni. Lepas tu bismillah kita minum. Mari sini lah. Sejuk terus. Kedai buka daripada pukul apa sampai pukul apa? Pukul 8 sampai pukul 2 pagi. Ui, 2 pagi. Orang mari lagi itulah kami takkan tutup. Oh. Pukul 2, 3 apa orang nak mai pun kami sanggup tunggu. Wah, tu yang nombor telefon semua tu boleh kontak lah. Boleh kontak aja. Okey, nanti boleh cari kedai nama apa? Sweet Durian Anak Kurau. Durian Anak Kurau Ulu. Ulu. Oh, Okey, tambah ulu. Okey, bye-bye. Masih Cik. okey. Kalau sahabat nak cari kedai ni boleh Waze Sweet Durian Anak Kurau. Tadi Rozet tanya nombor-nombor ni semua boleh kontak. Nanti kalau sahabat datang kat sini bagi tahu sebab tengok video Rozet. Bye bye. Jadi alhamdulillah. Sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video jangan lupa share, like dan subscribe beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozet ni. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video.